Aish. Okey, setakat ni cikgu dah ajar apa itu komik. Komik adalah cerita disampaikan menerusi lukisan. Kemudian cikgu ada terangkan juga ada beberapa jenis komik, antaranya gag komik, kemudian strip komik, komik strip, itu kalau kita lukis komik itu dalam 3 atau 4 kotak panel. Ada juga story komik. Kalau kita nak buat komik yang ada jalan cerita yang panjang. Kemudian sekarang kita sedang bincangkan apa elemen-elemen yang ada dalam setiap kotak panel tu ataupun dalam sesebuah kotak panel. So kotak panel adalah nama yang diberikan, terma yang diberikan kepada kotak ni. Kotak yang mengandungi lukisan, kita panggil kotak panel. Okey, kemudian yang paling penting biasanya kita lukis dalam kotak panel adalah watak. Itu paling penting sebab watak adalah penggerak cerita. So bila kita nak buat komik kita sendiri, kita kena gunakan watak kita sendiri. Namanya watak asli ataupun original character. Singkatan dia OC, original character. Kita boleh je ambil inspirasi watak kita tu daripada watak-watak popular yang lain, watak-watak kegemaran kita, tapi kita kena pastikan tak begitu banyak persamaan. Okey, so semua dah siap, cikgu yakin adik-adik semua dah siap lukis watak asli, betul tak? Lepas ni cikgu nak tengok. Okey, tapi sebelum tu kita sambung dulu. Selain daripada watak, apa lagi yang ada dalam satu-satu kotak panel tu? Biasa watak buat apa? Bandar. Bandar, okey, bandar. Background lah, kan? Tak mesti bandar, mungkin watak tu kat taman atau kat pasar kan. So dia tapi senang kata nama umumnya adalah latar belakang. Latar belakang. Latar belakang ni menentukan watak tu sedang berada di mana. Dia dekat pasar ke, dekat sekolah ke, dekat hotel ke, dekat angkasa ke, dekat planet. So bila ada latar belakang, dia dapat menunjukkan di mana lokasi watak tu berada. Okay, tapi sebelum latar belakang, ada satu lagi benda yang kita kena buat biasanya. Biasanya dia ada apa? Belon. Kita panggil apa ni? Ni kita panggil belon dialog. Belon dialog. Dialog tu apa? Dialog tu adalah perkataan ataupun ayat yang dituturkan oleh watak tu. Apa yang watak tu cakap, itulah dialog. So belon dialog tu apa? Dialog ni adalah shape ataupun bentuk yang menempatkan kata-kata watak tu. Contoh watak ni tengah cakap apa? Hai, nama saya Abu, contoh. So itu adalah dia punya dialog dia. Perkataan tu adalah dialog dia. Bentuk macam bulat tu adalah belon dialog. Faham Belon dialog pun ada beberapa jenis. Nanti cikgu tunjukkan jenis-jenis belon dialog. Okey, seterusnya latar belakang. Bila kita dah lukis watak, kita dah lukis dia punya belon dialog, barulah kita lukis latar belakang. Latar belakang ni contoh kalau dekat bandar, kita lukislah bangunan, kan? Kita nak tunjukkan suasana belakang tu adalah bandar. Biasanya latar belakang ni kan, pelukis komik kat Malaysia kan, diorang ni malas sikit nak lukis latar belakang ni. Biasanya diorang tak lukis apa-apa kat belakang. Lah kadar je. Padahal background ni penting. Tapi tak semua kotak panel kita kena isi background. Tu adik-adik ketahuilah. Penat lah kan kalau setiap kotak panel satu buku komik ada katalah ada 200 kotak panel. Takkanlah 200 kali kita nak lukis bangunan ke lah. Penat. So actually tak perlu kita nak lukis bangunan ataupun latar belakang dalam setiap kotak panel. Ada masa kita biar kosong. Macam tu. Atau kita letak warna sahaja. Okey. Ni biasanya dalam kotak panel, inilah benda-benda yang ada. Ada watak, ada dialog, ada background. Lepas tu, dia selain itu ada juga benda-benda lain. Apa dia? Okey, antaranya apa tahu yang penting? Speed lines.
speed lines. Apa itu speed lines? Tahu tak adik-adik? Speed lines tu apa? Atau bila ada benda pergi laju, kakak letak line dekat belakang. Betul. Speed lines ni garisan yang kita lukis untuk tunjukkan pergerakan dalam komik tu. Sebab komik tu kan lukisan. Kan katalah kita ada bola kat sini. Okay, komik tu kan lukisan kan. Dia tak boleh bergerak. Tapi macam mana kita nak tunjukkan yang bola ni sedang bergerak? Bola ni sedang bergerak ni. Dia bukan animasi. Animasi dia bergerak kan. Atau dia punya bayang-bayang. Okay, caranya adalah kita lukis speed lines. Biasanya kita bagi pembaris. Kita bagi pembaris untuk lukis speed lines. Okay, cuba adik-adik lukis satu objek. Cuba lukis sekarang satu objek. Tak kisah bola ke, ataupun mungkin aiskrim ke kan. Ataupun mungkin lukis burung ke. Kita nak tunjukkan pergerakan tu akan lebih nampak kalau kita tambah speed lines. Cuba lukis satu objek, lepas tambah speed lines dekat objek tu. Objek tu akan nampak bergerak. Cuba buat sekarang. Lukislah apa-apa, tak mesti bola. Bola ni just cikgu punya idea. Adik-adik mungkin ada idea yang lain kan. Adik kan kreatif kan. So adik-adik boleh cuba lukis apa-apa saja objek. Lepas tu tambah garisan-garisan. Cuba guna pembaris. Speed lines ni, dia sebaiknya dia lurus. Dia kena lurus tau. So dia akan nampak lebih kemas lah. So untuk jadikan dia lurus, kita gunakan pembaris. Buat garisan satu persatu. Tarik. Satu. Macam tu. Dia tak perlu sama panjang. Dia ada bentuk-bentuk dia. Contoh macam ni kan. Contoh, kita boleh buat dia sama panjang macam ni. Dia sama panjang macam tu kan. Ataupun dia kalau sama panjang dia macam ni lah. Ataupun kita boleh buat dia macam yang atas ni. Dia start pendek, lepas tu panjang, tengah-tengah dia panjang, lepas tu hujung dia pendek balik macam tu. Bentuk dia macam ni. Bentuk garisan dia. Dia punya hujung garisan tu macam tu. Faham tak? Faham. Faham, okey. Siapa tak faham boleh boleh tanya di ruang chat. Cikgu akan boleh explain balik. Dia contoh kan. Speed line tu tak mesti sama panjang Dia boleh kita buat macam ni. Nampak tak? Dia kat tengah tu panjang, yang dekat ujung-ujung tu pendek. Tapi dia punya panjang garisan tu tak sama. Nampak? Dia akan nampak efek dia bergerak laju. Kecil lah tu. Macam tu. So bila buat speed lines ni kita kena sabar sikit lah kan. Sebab kita akan pembaris, kita buat satu persatu. Tapi seronok nanti bila dah siap, hasil dia cantik. Hasil dia cantik dan kemas, kita akan rasa seronok dan kita nak buat lagi. Okay. Dan kita boleh apply speed lines ni pada anggota pergerakan, anggota badan watak juga. Contoh, watak tu tengah berlari kan. Watak tengah berlari. So berlari tu kan pergerakan, betul tak? Dia bergerak laju lah. Buat dia kat dia. Ya? Buat dia kat mana? Buat kat mana? Kat belakang. Gambar tu. Buat lukis kat kertas. Kertas masing-masing. Okay, katalah watak ni tengah lari laju kan. So kita nak nampakkan pergerakan pada watak ni. So kita tambahkan speed lines. Okay, so kita tambah kat bahagian belakang badan dia tu. So kalau boleh kita jangan panjang itu kita macam jangan samakan lah. Kita ada yang panjang ada yang pendek. Macam tu. Nampak? So nampak dia bergerak laju. Banding kalau tak ada garisan kelajuan kan. Tu pentingnya ada speed line. Sebab komik ni dia statik. Komik ni lukisan tak bergerak, tak macam animasi. Jadi cara untuk tunjukkan kelajuan adalah kita lukis
speed line. Kena rajin lah lukis speed lines ni, garisan kelajuan. Guna pembaris tau, jangan freehand. Kalau freehand tak kemas. Guna pembaris, bila tarik tu, tarik laju. Jangan tarik perlahan macam tu. Tarik laju, zom, macam tu. Faham tak? Ambil pembaris, tekan pensel tu, tarik. Tarik laju. Jangan tarik perlahan macam tu. Nanti tak jadi. Nanti garisan tu tebal sangat. Kita nak speed line ni, garisan ni tak tebal sangat. Garisan nipis je. Kita tarik laju terus ke atas macam tu. Atau ke tepi. Tarik laju. Tu dia punya tips dia. Okay, boleh faham tak setakat ni tentang speed lines? Ni antara elemen yang ada dalam satu kotak panel. Biasanya adalah speed lines ni. Tak sentiasa ada, tapi biasanya adalah untuk kita tunjukkan pergerakan. Boleh? Boleh? Ada sesiapa yang terlepas ke, tak faham ke? Okey. Katalah sebab komik pun dia senyap kan, betul tak? Dia lukisan, dia senyap. Tapi kita nak, macam mana cara untuk kita tambah bunyi dalam komik? Bulat. Kita gunakan sound effect. Kita boleh masukkan sound effect untuk masukkan bunyi dalam komik tu. Contoh kan, bola ni kan bergerak kan. Kita nak tunjukkan dia bergerak laju. So kita tambah speed lines. Tapi kalau kita nak tunjukkan lagi laju, kan kita nak tunjukkan efek yang dia sangat laju. Biasanya kalau objek tu bergerak laju, apa yang akan terhasil? Bunyi kan? Dia akan terhasil bunyi macam berdesing ke apa kan. So kita boleh tambahkan sound effect juga untuk tambahkan lagi kelajuan pada objek ni. Faham So kita boleh tambah contoh bunyi apa? Bunyi bola yang bergerak laju macam mana? Ting ke boom ke? Zaz boleh tak? Zaz macam tu. Kan? So asalnya tadi kan bola tu macam, katalah kita lukis balik Okay, bola. So tak ada speed line, tak ada sound effect. Nampak macam dia static je lah. Kan? Nampak macam tak bergerak, tak ada tenaga, tak ada pergerakan. Tapi once kita tambah speed lines, tambah garisan kelajuan, tambah sound effect, terus nampak macam dia bergerak sangat laju, siap menghasilkan bunyi berdesing tu. Nampak? Beza kan? Tu benda yang kita kena tahu nak buat lah bila kita nak buat komik ni. Kita kena pandai trik pembaca tau. Padahal benda ni lukisan je, tak bergerak pun. Tapi kita pandai trik pembaca supaya pembaca nampak, bola dia bergerak lah. Padahal tak bergerak pun. Kan? Dia kan lukisan. Macam tu lah. Okey. Siapa ada soalan, boleh tanya di ruang chat, jangan malu-malu. Cikgu suka jawab soalan. Okey. Katalah adik-adik dah tahu kan, benda yang biasanya kita lukis dalam kotak panel adalah watak, latar belakang, balon dialog. Okey, balon dialog tu ada beberapa jenis tau. Balon dialog. Okey. Balon dialog ni kita gunakan untuk menempatkan kata-kata watak tu. So ni watak kita. So ni balon dialog dia. Apa saja yang dicakapkan oleh watak tu kita masukkan dalam balon dialog. Okey. Tapi balon dialog ni dia ada beberapa bentuk. Ada beberapa jenis. Okey. Lepas ni cikgu akan nak tengok tulisan lepas ni insya-Allah. Okay, nak buat barang tu macam mana? Syida tanya, nak buat barang tu macam mana? Nak buat barang apa tu? Nak lukis objek ke maksudnya? Nak buat barang apa tu? Okay, so biasanya kalau watak tu cakap macam biasa kan? Contoh, hai saya Abu, saya seorang
orang pelajar. So ayat tu kan ayat biasa kan, kata-kata biasa. Jadi kita lukis bentuk balloon dialog tu bulat biasa je. Okey, dan bentuk dia kena bujur Kadang-kadang ada lukis balloon dialog dia macam ni kan. Dia tak pula. Kan balloon biasanya kan bentuk bujur kan. Balloon. Jadi kita ikut bentuk balloon, tapi kita adjust sikit lah. Biasanya balloon dialog ni dia bentuk dia bujur. Okay, kemudian dia ada apa tau? Ada macam pointer. Pointer ni penuding lah. Macam dia menuding ke mana. Pointer biasa dia tuding ke mana? Pointer balloon dialog ni agak-agak dia menghala ke mana? Ke telinga ke? Ke hidung ke? Mulut. Mulut, betul. Biasa dia menuding ke mulut. Sebab kata-kata tu datang dari mulut watak tu. So dia mesti kena tuding ke mulut. Dia kadang-kadang ada orang dia tuding ke telinga lah, dia tuding ke ketiak lah. Dia tak sesuai lah. Dia mesti tuding ke mulut supaya pembaca tahu, oh ni watak ni tengah cakap ni. Macam tu. Boleh So biasa bentuk macam ni. Jangan buat bentuk-bentuk pelik-pelik macam ni. Dia buat bentuk macam ni lah. Dia buat bentuk macam ni lah kan. Bentuk pelik-pelik ni nanti susah kita nak isi. Nak isi tulisan dalam tu kan. Payah kita nak isi tulisan. So buat bentuk dia kemas je. Macam bujur, lepas tu dia ada pointer yang menghala ke arah mulut. Okey. So tu kalau watak tu cakap biasalah. Kita akan lukis dia bentuk macam ni, bujur, lepas tu ada penuding tu lah, pointer tu hala ke mulut. Okey. Kalau watak itu berteriak, ya? Ada nak tanya soalan ke? Ada, cikgu. Ya, silakan. Tak ada. Oh, tak ada. Kan ada. Syafi'i Cikgu. Okey, ya. Saya selalu nampak orang macam ni. Dia buat balloon dialog. Tapi mulut dia tak. Mulut tak buka tapi ada balloon dialog. Selalu nampak macam tu. Okey. So ada dua kemungkinan lah. Satu, dia bercakap dalam hati. Which is ada cara nak buat kalau dia bercakap dalam hati. Macam mana caranya? Kalau nak buat hati ke balloon dialog tu kena macam awan. Betul. Kena macam awan. Kalau watak tu nak bercakap dalam hati kan. Jadi, tapi kemudian kita kena lukis juga ada kecil-kecil ni menghala ke mana? Ke kepala. Bila kita nak buat watak itu bercakap dalam hati, kita lukis balloon dialog dia macam bentuk awan. Kemudian ada macam yang tiga yang kecil-kecil, yang macam awan kecil, dia menghala ke arah kepala. Sebab dia berfikir dalam kepala dia lah. Macam tu. Bukan ke arah mulut tau. Mulut ni kalau dia cakap. Kalau dia berfikir, kita halakan balloon dialog bentuk awan tu ke arah kepala dia. So that's why kalau macam ni biasanya watak tak bercakap lah. Dia macam dia mulut tertutup. Sebab dia berfikir dalam kepala dia. Dan contoh, lapar lah aku hari ni nak makan apa macam tu. Benda macam tu kan kita tak payah nak cakap kan. Kita fikir je lah benda tu kan. Kita rasa lapar nak makan apa nanti, waktu rehat nanti. Macam tu. Okey. Ataupun satu lagi kemungkinan yang tadi kan, yang tadi ada yang cakap ada balloon dialog tapi mulut tak buka. Ada kemungkinan dia bercakap dengan perlahan. Mulut dia buka sikit je macam tu. Sampai kita tak perasan pun dia buka mulut. Tu kemungkinannya lah. So kalau kita nak buat watak tu bercakap dalam hati atau sedang berfikir, maka kita buat bentuk balloon dialog dia macam awan yang kita sambungkan ke kepala dia. Kita halakan ke kepala dia. Kita lukis ada 3 awan kecil ke arah kepala dia. Tu kalau kita nak buat watak tu berfikir dalam hati atau dalam kepala. Okey. Kalau watak itu tengah marah, so dia tinggikan suara, kan, dia menjerit.
Dia tak Kau suka kena buat sebab dia ada macam tajam orang. sikit. Belum Ah, dialog macam betul. tajam sikit. Kan, betul-betul. Lepas tu lah dia marah, dia kata, kenapa makan kek saya? Itu kek saya tau. Dia marah. Okay, so kalau dia marah, dia tinggi suara kan. Dia tak sengaja tinggi suara lah. So, kita buat dia masih bentuk bujur tau sebenarnya. Okay, ini cikgu buat rangka tau. Dia masih bentuk bujur, tapi kita buat dia bentuk tajam macam ni. Faham tak? Dia bentuk tajam, tapi sebenarnya dia masih membentuk bujur. Kenapa masih membentuk bujur? Supaya mudah untuk kita masukkan teks dialog ataupun tulisan dialog tu, apa yang dikatakan tu. Tapi bentuk luarannya adalah bentuk tajam-tajam macam durian. Tajam-tajam dia pun tengok macam mana cikgu buat. Dia ada tajam tinggi, ada tajam rendah. Tajam panjang, tajam pendek macam tu. Dia tak adalah sama seragam semua. Cikgu suka buat macam ni supaya dia tak boring lah. Kalau bentuk sama panjang kan, dia betul-betul jadi macam durian nanti. Macam buah durian kan. So kita buat macam ni. Dia ada yang panjang sikit. Bentuknya tu pastikan masih lagi membentuk bujur. Tapi luaran dia macam ni. Kena buat dia kemas lah. Sebab balloon dialog adalah sebahagian daripada lukisan komik. Faham Pakai ni mah. So kalau kita nak buat dia tinggikan suara, kita lukislah bentuk dia tajam-tajam, dia punya balloon dialog. Tapi kena pastikan dalamnya tu masih bentuk bujur. Yang garisan bujur tak payah nak lukis tau. Ni cikgu sekadar nak tunjuk je. Tak payah, yang adik-adik kena lukis yang luaran tu, yang tajam-tajam tu je lukis. Okay, so tu kalau dia marah. Macam mana nak buat kalau dia sedih. Kalau macam nak tunjuk kalau watak tu sedih, suara dia sedih, suara dia Kena buat dia macam kena buat macam awan tapi lain sikit. lain sikit. Macam betul ya. Okay, contoh suara macam mendayu-dayu kan. Suara dia macam mendayu-dayu tu. Atau suara merayu. So kalau cikgu biasa buat macam ni. Macam tu. Kan dia nampak macam awan tapi bukan awan. Dia macam suara dia tu macam tak stabil, suara dia macam orang kata apa? Suara dia sedih lah. Cikgu yang cikgu bayangkan kalau sedih dia punya balloon dia macam ni. Ataupun dia nak merayu ke atau dia macam kecewa ke kan. Boleh buat macam ni. Bentuk dia macam tu. Okey, kalau kita nak berbisik macam ni, berbisik. Dia dah bersyukur. Macam mana kita nak buat kalau dia berbisik? Balloon dialog tu Buat macam garis. putus-putus. Putus-putus. Boleh? Dia berbisik. Kan? So kita boleh buat balloon dialog tu, buat macam biasa. Tapi lepas tu kita buat dia macam ni, kita padam-padam. So dia akan jadi macam terputus-putus macam tu. So nak tunjukkan yang suara dia tu tak penuh. Dia tak gunakan full voice dia. Dia berbisik macam tu kan. Ni untuk tunjukkan yang dia sedang berbisik. Okay, katalah ada kita nak buat suasana kat sekolah. Tiba-tiba ada suara pengumuman berkumandang kat sekolah tu. Kita nak tunjuk dalam komik. Macam mana cara untuk kita buatkan suara itu dalam bentuk pengumuman? Faham tak? Contoh ni kat sekolah kan. Tiba-tiba ada pengumuman. Perhatian kepada Muhammad Amir, sila ke bilik pengetua, sekarang anda akan dirotan. Contoh macam tu. Okay, so how kita nak buat? Caranya adalah kita buat bentuk macam ni. Okay, lepas tu tambah garisan sikit.
nak tunjukkan yang seolah-olah suara tu bergema. Biasa kan pengumuman kan ada gema kan. So kita buat garisan tambahan kat luar tu. Lepas tu kita tambahlah tulisan dalam tu, tulisan hebahan tu, pengumuman kepada pelajar bernama. Macam tu, nampak tak? Dan kena pastikan kalau kita buat balon dialog untuk pengumuman sini, dia tak perlukan pointer, dia tak perlu ada yang macam tu. Sebab kita tak nampak orang yang bercakap tu, faham tak? Orang tu kat tempat lain. So kita tak payah nak lukiskan yang penunjuk ke arah mulut, tak payah. Kita just lukis je dia punya bentuk je. Bentuk macam ni lah. Ni bentuk apa kita panggil ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon. Hexagon. Faham Faham. Okey, itu adalah jenis-jenis balon dialog. Okay, very good. So sekarang cikgu nak adik-adik cuba lukis satu kotak panel. Okey, lukis satu kotak panel. Ni jangan lukis macam ni cikgu lukis freehand, tak cantik. Cikgu akan lukis betul-betul lah. Okey. Okay, dia kalau pakai digital, senang je lukis kotak panel. Kita pakai function yang ada. Dia disediakan function untuk kita lukis kotak panel dengan mudah. Okay, cikgu dah siap kotak panel. Okay, adik-adik lukis kotak panel, guna pembaris Lepas tu, lukis watak. Dalam kotak panel tu, lukis watak. Buat lakaran. Jangan, tak perlu nak inking atau dakwatkan, tak payah. Okay, lukis watak, lepas tu lukis balon dialog. Dia kita pulang pada kreativiti adik-adik. Cikgu nak adik-adik tunjukkan kreativiti masing-masing. Adik-adik boleh lukis watak asli, watak original, watak rekaan sendiri. Kemudian watak tu tak mesti dia bercakap biasa. Mungkin watak tu dia sedang tinggikan suara, ataupun watak tu tengah berbisik ke, atau watak tu tengah berfikir dalam hati ke, bercakap dalam kepala. Okay, jadi adik-adik lukislah balon dialog yang sesuai dengan perbuatan watak tu atau kata-kata watak tu. Okay, tapi kena pastikan ada balon dialog. Kemudian lukis juga latar belakang. Latar belakang tak mesti bandar. Di mana watak tu berada. So adik-adik yang tentukan. Adik-adik sebagai pelukis, adik-adik yang tentukan di mana watak tu berada. Adakah dia berada dalam zoo ke, ataupun berada dalam taman bunga ke, berada di sekolah ke. Kalau contoh berada di sekolah, macam mana cara kita nak tunjukkan yang tu berada di sekolah? Kita lukislah bangunan sekolah, betul tak? Kan? Bangunan sekolah macam mana? Macam tu, dia ada koridor, ada tingkap. Biasanya nampak macam tu lah, nampak koridor, nampak tingkap, nampak bumbung sikit. Sekolah adik-adik ada pokok tak? Tak ada. Tak ada pokok? Tak ada adik. Ada. So kalau ada pokok, lukis pokok sikit. Ada. Biasanya ada pokok lah kan. Biasa kat sekolah ada pokok. Okey, lepas tu lukislah. Nampak bumbung-bumbung ni kantin ke apa ke. Tapi tak payah nak lukis terlampau detail lah. Nanti lama nak siap, tak siap malam baru siap kan. So lukis janji kita nampak suasana itu macam okey. Sekali tengok pun dah tahu ni kat sekolah. Yang penting kita faham, orang lain pun boleh faham benda tu. Itu dah cukup dah. Okey, tambahlah awan sikit ke kan, nak tunjuk yang sekarang ni sedang siang. Waktu siang, bukannya malam. Nampak matahari ke. Boleh Okey, ni adalah latihan untuk adik-adik sekarang. Lukis satu kotak panel. Gunakan pembaris untuk lukis kotak panel. Mesti kena guna pembaris. Supaya dia kemas, dia tegak. Kemudian lukis satu watak asli, watak ciptaan adik-adik, watak yang adik-adik dah lukis tadi ataupun watak lain. Kemudian lukis balon dialog yang bersesuaian dengan kata-kata watak tu. Macam yang cikgu dah ajar tadi kan, ada jenis-jenis balon dialog. So boleh gunakan mana-mana lah. Tak mesti gunakan balon dialog yang biasa macam ni. Terpulang pada kreativiti adik-adik.
Cikgu beri masa 5 minit adik siapkan latihan ni, boleh? Kita terlampau lama 5 minit tu. Kita terlampau sekejap. Boleh Okey, Adriana tanya, kalau pakai PC, macam mana nak download IBSpin? So masalah IBSpin ni adalah, IBSpin ni senang digunakan kalau kita pakai phone ataupun pakai iPad. Senang nak install lah sebab dia apps kan. Kalau gunakan komputer kan, laptop ataupun PC, susah sikit. Tapi sekarang memang dah ada dah IBSpin untuk PC. Dah ada, boleh install. Cuba search dekat Google. Cuma masalahnya adalah IBSpin version PC dia boleh pakai sejam sahaja sehari. 1 jam sehari. Dia punya limit dia. Cikgu pun tak faham kenapa dia buat macam tu limit 1 jam sehari. Kalau nak pakai dekat PC. Tapi bolehlah, boleh search dekat Google. Download IBSpin. Nanti mungkin dia akan keluar link. Cikgu tak pernah try, boleh cuba. So kalau adik ada soalan, ada yang terlepas, ada yang tak faham, boleh tanya di ruang chat ataupun tanya terus kepada cikgu. Cikgu berikan masa 4 minit lagi untuk adik-adik siapkan satu kotak panel yang mengandungi watak adik-adik. Lepas tu kotak panel tu kena ada lah kan. Kena guna pembaris untuk lukis kotak panel. Ada watak rekaan adik-adik, ada balon dialog yang sesuai. Kemudian ada lukisan latar belakang. Nak tunjukkan di mana watak tu berada. So masa ni adik-adik jangan, tak perlu nak tiru contoh yang cikgu berikan ni. Cikgu percaya adik-adik seorang yang kreatif. So adik-adik boleh buat sesuatu yang lain. So buatlah watak adik-adik tu dia tengah berbisik kepada sidekick dia, mungkin di kawasan hutan ke kan, dia orang tengah camping ke apa ke. Macam tu, contoh. Okey, sambil adik-adik siapkan tu, cikgu nak terangkan tentang proses penghasilan komik. So adik-adik boleh dengar je. Ni tak ada masalah, adik-adik boleh dengar. Sambil-sambil adik-adik lukis satu kotak panel kan. Okey, macam mana proses penghasilan buku komik? Mungkin ada adik-adik kat sini yang teringin nak hasilkan buku komik. Tapi tak tahu macam mana caranya kan. So cikgu nak terangkanlah. Alhamdulillah cikgu dah terbitkan lebih kurang 40 buku komik. Jadi cikgu boleh kongsikan proses dia tu. Daripada jana idea sampailah ke terbit, siap masuk kedai buku semua. Okay, ni prosesnya. Okay, pertama sekali adik-adik kena ada idea lah. Idea. So idea ni nampak macam senang, tapi idea ni adalah part mungkin yang paling susah kita nak start tau. Especially kalau kita start dengan tak ada idea. Kita nak buat komik tapi tak ada idea. So ada dua cara. Satu, kita bekerjasama dengan orang yang ada idea. Katalah kita nak lukis komik, kita pandai lukis komik, tapi kita tak ada idea cerita. So kita boleh, tapi kawan kita ada idea komik yang menarik. Kan, kita pandai lukis komik, kawan kita ada idea komik. So kita bekerjasama, berkolaborasi. So dia kasih idea, mungkin dia boleh tulis cerita. Bila cerita dah siap, kita lukis komik dia. Jadi bila komik tu dah siap nanti, komik tu adalah hasil kerjasama adik dan juga kawan adik-adik tu. Faham tak? Itu pertama. Kita bekerjasama dengan orang yang ada idea yang baik. Okay, yang kedua adalah adik-adik boleh
gunakan pengalaman sendiri. Itu satu cara mudah lah untuk kita terus dapat idea. So pengalaman adalah cara paling mudah untuk kita dapat idea komik. Contoh, kita ada pengalaman yang menarik kan. Katalah kita sekolah asrama. Dekat sekolah asrama tu macam-macam benda kita hadapi. Kita pengalaman belajar ramai-ramai, pengalaman hidup dengan kawan-kawan kan. Dekat asrama tu kan banyak benda menarik berlaku. Jadi kita nak kongsikan benda tu, kita boleh buat komik daripada tu. So pengalaman adalah cara paling mudah untuk kita buat komik lah. Kita boleh terus buat sebab benda tu kita dah lalui kan. Kita dah lalui, so kita ada memori tentang itu. So kita jadikan komik je daripada memori tu. Okay. Katalah kita tak nak kerjasama dengan kawan kan. Kita nak buat kita punya komik, idea kita sendiri. Tapi tak ada pula pengalaman yang menarik untuk dikomikkan. Jadi cara ketiga adalah kita kena jugalah tulis cerita berdasarkan idea yang kita fikirkan. Okey, so caranya adalah adik-adik kena sekejap. First kali adik-adik kena banyak membaca lah. Banyak membaca. So kalau adik-adik tak ada idea komik, bermaksud mungkin adik-adik tak cukup banyak membaca ataupun belajar benda baru. So bila makin banyak adik-adik membaca kan, baca buku. Dan jangan baca buku komik je. Macam adik-adik kena baca juga buku sejarah, baca buku tentang sains kan, buku tentang lautan, buku tentang geografi. So kena banyakkan membaca buku, jangan hanya baca buku komik saja. Baca buku novel juga. Macam ada orang tanya kan, macam ni cikgu boleh ada banyak idea komik? Kan dah 13 tahun cikgu buat komik, masih ada idea. Sebab sejak kecil cikgu banyak baca buku. Dan cikgu bukan sekadar baca buku komik, cikgu baca novel, cikgu baca cerpen, puisi. Novel pun ada banyak jenis novel cikgu baca. Novel remaja, novel science fiction dan macam-macam lah novel. So bila kita luaskan pembacaan tu, insya-Allah banyak idea akan masuk. So adik-adik kena banyakkan baca buku kalau nak dapat idea. Yang kedua, adik-adik kena Tak ada pun nama. tu kenapa alamat tu? Dia tak ada pun. Okey, first kali banyak baca buku. Yang kedua, adik-adik kena banyak berbual. Berbual dengan orang yang lebih tua. Kalau adik-adik masih ada atuk nenek, cuba bual dengan mereka. Biasanya atuk nenek ni diorang ada banyak cerita tau. So daripada cerita diorang tu, kita pun boleh dapat idea komik juga. Ayah saya. Maksud cikgu kena interview seseorang yang dah berpengalaman. Interview tu terlalu formal. Boleh juga, tak ada masalah. Itu pun satu cara yang baik untuk dapat idea. Tapi kalau yang macam cikgu maksudkan adalah berbeli kata Ryan. Era itu jumpa dari kita tanya orang pengalaman hidup diorang, dengar diorang. Sebelum pun cikgu suka daripada nenek dua cerita. So banyak tau yang cikgu belajar, banyak benda yang cikgu baru tahu lepas dengar cerita daripada nenek cikgu tu. So sebab dia orang tua, dia banyak pengalaman hidup. Dia banyak hadapi benda yang kita tak hadapi lagi. So daripada situ cikgu dapat banyak idea yang best. Macam itulah. So kalau adik-adik nak dapat idea yang bagus, adik-adik kena ada dua benda ni. Banyakkan baca buku, banyakkan berbual dengan orang yang lebih tua. Macam tu. Faham So katalah adik-adik dah ada idea. So adik-adik boleh kembangkan idea tu kepada cerita. So macam cikgu pun lepas cikgu dapat idea, cikgu akan kembangkan kepada cerita. Cerita ni biasa cikgu akan buat skrip lah. Skrip. Dia ada proses dia, tapi senang kata cikgu buat skrip. Skrip ni cikgu akan gunakan tulis kat laptop. Cikgu akan type kat laptop.
Biasa untuk buat komik 100 halaman, cikgu akan tulis skrip dalam 30 halaman. Skrip tu macam tulisan, macam novel. Untuk hasilkan 100 page komik, cikgu akan tulis novel sebanyak 30 halaman. Macam tu. Lepas cikgu dah siap skrip, cikgu akan buat lakaran thumbnail. Okay, lakaran thumbnail. Maksudnya daripada skrip tu, daripada tulisan tu, cikgu akan lakar-lakar halaman komik. Cikgu akan buat lakaran halaman komik. Okey, lepas tu, lepas siap thumbnail, baru boleh lukis komiknya. Okey, lukis komik tu pun ada 2 step lah. Satu lakaran, satu lagi inking. Inking ni kita gunakan pen. Macam cikgu ada pesan kepada mak ayah, adik-adik minta belikan pen Unipin. Dia macam pen dakwat basah warna hitam. So biasa sebab lakaran kan kita pakai pensel kan. Okay, so kalau inking kita gunakan pen. Fine marker biasanya. Pigment fine marker. Dia jenis kalis air. So contoh kalau kita guna pensel kan, betul lah Okey, ni lakaran kita. Biasa lakaran ni dia kasar-kasar tau. Macam ni contoh kan. Dia ada dia punya garisan panduan dia. Okay. Biasa proses ni kita banyak kita nak saling bagi. So dia sudah macam 4 dia 3 lapisan kan. Okey. Kemudian lepas dah siap itu lepas lakaran tu kucing yang kita guna nampak abu lah. Kalau ada lukis kertas pun kalau pensel kan warna kelambu. Jadi kita nak siap lakaran, kita inking pula. Kita ambil, tak semua boleh tau. Jangan gunakan contoh macam pen Unipin. Pen Unipin tu memang khas untuk lukis komik. Okay, so ambil pen, lepas tu tekan tu, tapi dengan kemas. Nampak tak? This time tak ada garisan yang dapat belah-belah dia. Yeah. Dengar suara cikgu? Dengar. Dengar kan? Okey. Nampak? Lepas tu, katalah kita dah set inking Lepas dah set inking, inking tu bermaksud kita dakwatkan lakaran kita. Dakwatkan. Lakaran guna pensel. Lepas tu inking guna pen. Inking tu bermaksud kita dakwatkan lakaran kita. Balik lakaran kita tapi dengan lebih kemas. Lepas dah siap proses inking, nampak tak masih nak kan kesan pensel tak? Nampak lagi tak? Kan sebab tadi kan kita buat lakaran pensel, lepas tu kita inking. Yang pensel tu masih ada tak? So apa kita kena buat? Kita kena padam lakaran, betul? So kita padam. Kita padam lakaran. So tinggallah lukisan kita yang kemas dan juga yang dah jadi gelap. Lukisan yang jadi gelap.
Cuba adik-adik tengok komik yang adik-adik selalu baca tu, rasa tak dia punya dakwat dia tu hitam kan? Dia punya lukisan dia tu dakwat dia gelap. Sebab dia inking gunakan pen hitam. Dan prosesnya macam yang cikgu tunjuk ni. Okey, katalah komik tu berwarna. Katalah komik tu berwarna. So ada proses itu lepas dah siap lukis komik, nak kena warnakan. So lepas dah lakaran guna pensel, inking guna pen lukis, nak kena warnakan. Biasanya warna ni kita tak guna warna biasa warna ke atau tak guna warna air tau. Biasa kita gunakan warna digital. Bermaksud komik tu adik-adik lepas dah siap katalah adik-adik dah siapkan lukisan komik Katalah adik-adik dah siap inking satu halaman komik kan pada kertas. Ni kertas tau. Katalah So adik-adik kena masukkan lukisan ni ke dalam komputer. Iaitu adik-adik kena scan. Adik-adik boleh scan guna scanner ataupun cara lagi mudah adalah adik-adik boleh gunakan phone. Sekarang semua telefon dah ada scanner, app scanner. So adik-adik boleh, dia macam ambil gambar je. Dah siap lukis kan, adik-adik ambil gambar je. Lukisan tu nanti dia akan masuk dalam phone. Adik-adik boleh terus warnakan gunakan phone ataupun adik-adik boleh masuk dalam laptop dan warnakan dekat situ. Macam tu. Okay. Contoh kita nak warnakan warna digital ni sangat senang adik-adik. Adik-adik pun boleh buat. Kita main tumpah-tumpah je. Semua dah siap ke kotak panel yang cikgu minta buat tu? Dah. Oh, dah buat, dah siap dah? Dah. Dah. Lukis kotak panel tu guna pembaris tak? Ada. Guna. Guna. Okay, very good. Okay, sekejap lagi cikgu nak tengok. Okay, kita siapkanlah warna. Ni contoh je. Siap dah warna. Okay, lepas dah siap warna, apa yang kita kena buat? Katalah kita dah siap lukis komik. Okay, katalah kita dah siap lukis 100 halaman komik. Bukan calang-calang orang tau, boleh buat 100 halaman komik, 100 page komik tu. Susah nak buat tau. Okay, tapi katalah kita berjaya siapkan. Kemudian kita terbitkanlah. Terbitkan. Terbitkan sama ada kita nak terbit dalam bentuk buku ataupun kita nak sekadar share di internet, media sosial. Kan kita boleh share kat Facebook ke apa, tapi kita kena terbitkan. Takkanlah komik tu sampai kita lukis, kita simpan je kan dalam komputer. Tak naklah macam tu kan. Sampai kita lukis, kalau boleh kita nak orang baca dan orang dapat manfaat daripadanya. Faham Okey, so kalau kita nak terbitkan dalam bentuk buku, apa yang kita kena buat? Pertama, sama ada kita hantar ke syarikat penerbit. Contoh macam komik misi banyak diterbitkan oleh syarikat PTS. Ataupun adik-adik boleh terbit sendiri. Maksudnya adik-adik yang hantar ke kilang pencetak lah. Dengan bantuan mak ayah lah. Mak ayah bantu adik-adik untuk cari kilang pencetak kan. Lepas tu sebelum nak hantar ke kilang pencetak tu, tadi kan kita dah belajar kan. Dalam panel komik mesti kena ada belon dialog. Kan, belon dialog. So dia punya tulisan dialog tu kita kena masukkan dulu. Jangan tulis tangan. Dialog. Gunakan komputer. Betul.
So dalam kalau guna IBIS Pen dia ataupun guna digital, dia memang boleh masukkan tulisan komputer macam ni. Macam tu, nampak? So jangan tulis tangan tau dialog tu. Bila kita nak terbitkan lah, kalau kita nak, katalah kita dah siap komik, kita nak publish dekat dekat Instagram ke, ataupun kita nak publish dalam bentuk buku, kena pastikan komik tu mesti dialognya dalam bentuk tulisan komputer, jangan tulisan tangan. Kecuali tulisan tangan kita cantik macam komputer, baru boleh. Tapi kalau tulisan tangan kita kurang kemas juga, kan, tak sekemas komputer, maka gunakanlah tulisan komputer. Boleh Sebab senang dibaca. Tu je sebabnya. Okay, now cikgu nak tengok hasil kerja adik-adik pula. Kalau urut Okay. Dia tak apa, it's okay. Adik-adik tengah belajar kan. Jangan malu tau. Waktu belajar kita jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mengaku salah. Nanti kita yang rugi. Okay, kita start dari Khairina. Khairina boleh share hasil kerja. Cikgu tunjuk kertas. Tunjuk ke kamera. Khairina. Okay. Very good. Okay, comel. Okay, good. Nice. Thank you, Khairina. Okay, Aryan ada. Aryan tunjukkan hasil ke kamera. Tunjuk tak? Tunjuk je dari jauh. Cikgu tengok. Cikgu, saya tak boleh sebab saya guna iPad. Oh, guna iPad. Okay, siapa yang pakai digital, korang boleh hantar nanti. Okay. Aryan, cikgu nampak? Very good. Thank you, Aryan. Okay, tu Hana Damia tunjuk. Sekejap. Alamak, dia hilang pula kan? Tadi nampak. Kalau jauh sikit nampak kot. Okay, tak apa. Hana nanti boleh tak Hana save. Lepas tu hantar ke WhatsApp cikgu, boleh? Boleh Okay. Siapa lagi? Alamkir nak tunjuk? Alamkir. Boleh? Okay. Okay. Wow, watak apa tu Alamkir? Tak robot Okay, very good, very creative. Okay, Wan Muhammad Fatih. Ada? Okay, bagus ni Fatih. Cuma Tengok yang ni pula. watak. Siapa lukis ni? Saya. Wan Muhammad Fatih. Ui, Masya Allah. cantik. Fatih ada tengok gambar ke atau rujuk gambar? Oh, rajin lah Fatih ni boleh jadi arkitek ni. Nice Fatih. Tapi saya ada satu lagi. Okay. Tunjuk. Okay. Ni bakal arkitek ni. Biasa arkitek suka lukis bangunan. Okay. Sementara tu Syafi'i dia dah tunjuk Syafi'i. Ada. Okay. Nampak tak nampak? Dia kena matikan dulu dia punya background tu. Pandai tak? Pandai tak apa. Okay, kalau macam tu tak apa. Syafi'i nanti hantar ke WhatsApp cikgu boleh? Ambil gambar. Lepas tu hantar ke WhatsApp cikgu. Okay, kemudian Najmuddin. Najmuddin pula. Dekat lagi ke kamera?
Okey, kejap. Tengahkan sikit. Tengah lagi. Okey. Okey, nice. Cuma kotak panel dia besar, watak dia kecil, kan? Kalau boleh watak tu kena besar lebih kurang separuh daripada panel tu. Jadi kena besar lah sebab itulah dia punya subjek tu lah, kan? Watak tu lah dia punya benda utama yang kita nak tunjukkan dalam komik tu. Okay, thank you Najmuddin. Okay, siapa lagi nak tunjuk? Okay, siapa lagi nak tunjuk? Boleh tunjuk sekarang. Saya Adriana. Wah, nice Adriana. Ni guna apa Adriana? Medibank Medibank pun okey Adriana, tak apa. Dulu cikgu waktu pakai laptop pun cikgu pakai Medibank untuk tulis komik. Okey, siapa lagi nak tunjuk? Ada tak lagi nak tunjuk? Saya Okay, ya. Mana? Nuraini, betul nama? Bukan. Okey, tunjuk. Sekejap, tak nampak. Dia sebab dia blur kan? Background tu blur, so dia efek pada lukisan. Okey, tak apa. Yang lain tu, cikgu nak minta adik-adik tolong snap gambar. Ambil gambar. Oh, okey. Okey, nice. Cantik. Comel. Okay, tetap juga cikgu nak minta adik-adik semua sekali ambil gambar, hantar ke grup WhatsApp ataupun kalau segan nak share dekat grup WhatsApp, adik-adik hantar ke WhatsApp cikgu direct boleh. Ambil gambar tau. Kotak panel yang adik-adik dah lukis tadi tu. Okay. So kita sambung balik. Banyak lagi cikgu nak ajar ni. Nak bercakap kan bukan? Okey. Semua nampak tak skrin? Tak. Dan ni. Oh, jap. Siapa tengah tunjuk tu? Sekejap. Alam K ke? Ya, Awak tengah tunjuk lukisan ke? tengah tunjuk kat Oh, okey, tak apa. So, yang lain-lain tu, adik-adik snap gambar, lepas tu hantar ke WhatsApp cikgu ataupun grup WhatsApp, okey? Okey, jom kita nak sambung. So, tadi cikgu dah terangkanlah tentang proses nak hasilkan buku komik. Start daripada idea, kemudian kita kembangkan jadi sebuah cerita ataupun skrip. Kita nak kena tulis dulu, guna dekat laptop ke, komputer ke, atau tulis dekat kertas ke kan, buku nota ke. Tulis cerita ni daripada awal sampai habis. Kita lepas dah siapkan cerita, baru kita boleh start buat lakaran berdasarkan kita punya cerita tu, lakaran. Kita panggil thumbnail, lakaran thumbnail, yang mana setiap halaman komik tu kita buat lakaran dulu. Lepas tu barulah kita start lukis komik. So kita buat lakaran komik, lepas tu kita inkingkan, lepas dah siap lakaran tu kita inkingkan supaya lukisan kita kemas. Lepas tu kita masukkan dalam komputer komik kita tu. Lepas dah masuk komputer, kita warnakan. Lepas tu kita masukkan tulisan komputer juga. Lepas dah warnakan, kita masukkan tulisan komputer. Okay, kemudian kita buat layout. Dia ada proses dia, kita boleh upah designer untuk buat layout. Lepas tu kita cari kilang pencetak lah kalau kita terbit sendiri. Kalau kita terbit sendiri, kita kena gunakan duit kita sendiri untuk cetak. Tapi kalau katalah kita nak hantar ke syarikat penerbit, kita boleh hubungi syarikat penerbit tu.
Kalau mereka berminat nak terbitkan komik kita, so kita hantar komik kita dan nanti mereka akan terbitkan dan hantar ke kedai-kedai buku di seluruh Malaysia. So itu adalah proses penghasilan buku komik dari A sampai Z. So sekarang adik-adik dah tahu kan? Okey, seterusnya. Okey, tadi cikgu nampak adik-adik kan, bila adik-adik lukis komik tu, katalah ni kertas sekejap. Katalah ni kertas kan. Okey. Okey. Kemudian kita lukis kotak panel. Katalah kita nak buat story komik. Okey, sebab kalau komik strip senang je, kita nak lukis kotak panel dia, semua sama saiz, sama bentuk. Tapi kalau kita nak buat story komik, okey. Katalah ni adalah skrip kita. Abu berjalan di taman. Tiba-tiba Abu terdengar suara orang minta tolong. Abu terus berlari ke arah suara. Okey. Kemudian Abu nampak alien sedang menyerang bumi. Contohlah. Ni cikgu spontan je ni. Cikgu nak tunjuk macam mana prosesnya kita nak tukarkan dari tulisan kepada lakaran komik. Okey. Sekarang kita nak masukkan skrip ni, kita nak tukarkan jadi lakaran komik. Okey, jadi setiap nombor ni, nombor 1, satu kotak panel. Okey. Nombor 2, satu kotak panel lagi. Nombor 3, satu kotak panel. Nombor 4, satu kotak panel. Okey, cikgu nak tanya adik-adik lah. Antara empat point cerita tu, ada 4 kan cerita ni kan, bukan 4 cerita. Ni satu cerita. Tapi ada 4 poin. Antara 4 poin ni, mana poin yang paling menarik sekali? Dia terdengar suara orang. Okey, terdengar suara orang tu paling menarik ke? Mungkin tu yang paling macam menjentik rasa ingin tahu. Tapi yang paling interesting sekali, yang paling tak percaya. Macam tu. Nombor 4. Aku nampak alien sedang menyerang. 4. Yes, betul. Alien sedang menyerang kan? Benda tu yang paling besar sekali dalam antara 4 poin ni. So sebab kita nak masukkan 4 poin ni ke dalam satu page komik ni. Kan, ni satu page. So, poin nombor 4 itulah yang paling besar sekali. Bermaksud kotak panel dia yang paling besar sekali. Faham tak? Okey, jadi kita lakarkan kotak panel dia yang paling besar sekali. Okey, adik-adik sini biasanya kita akan buat kotak panel dia macam baris per baris tau. Macam ni. Baris 1, baris 2, baris 3. Okey, so mungkin kalau perlu kita akan pecah-pecahkan lah. Satu baris tu mungkin ada 3 atau ada 2 macam tu. Contoh, ni contoh tau. So tapi biasanya ada 3 baris adik-adik, 3 baris. Dan dia punya garisan tu tegak-tegak. Dia sama, dia kemas macam tu. Faham Biasa macam tu. Biasa 3 baris satu page komik tu. Ada masa kita boleh buat 2 baris. Kita gabungkan baris 2 dan baris 3. Okay, contoh ni baris pertama ni baris kedua dan ketiga kita gabungkan. Sebab apa? Sebab kita
nak buat kotak panel yang besar. Sebab tu kita gabungkan baris 2 dan baris 3. So sekarang kita nak satu kotak panel yang besar untuk poin nombor 4 ni. Maka kita gabungkan baris 2, baris 3, kita buat satu kotak panel yang besar macam ni. So cikgu buat di sengit sebab cikgu tak pakai pembaris. Adik-adik kena guna pembaris kalau nak buat kotak panel. Okey, sekarang tinggal 3 lagi kotak, 3 lagi poin. So kita kena lukis 3 kotak panel lagi. Bermaksud kita boleh lukis kat sini. Kotak panel pertama. Kotak panel kedua. Kotak panel ketiga. Nampak tak? So ni poin nombor 1. Abu berjalan di taman. Kat situ kita lukis nanti. Ni poin nombor 2. Kita lukis kat situ. Tiba-tiba dengar suara orang. Poin ketiga, dia berlari ke arah suara. Poin nombor 4. Yang last sekali, yang paling besar sekali. Kenapa dia paling besar? Sebab itu adalah poin cerita yang paling menarik dalam page komik ni. Boleh Okay, so first sekali kita nak lukis Abu berjalan di taman. Macam mana kita nak lukis Abu ni? Adakah kita lukis dia macam ini? Boleh? Taman. Boleh. Kenapa tak boleh? Kecil sangat. Kecil sangat, betul. Ini yang cikgu selalu nampak pada pelukis-pelukis baru ni. Dia orang lukis kecil sangat. Tak nampak kan? Tak nampak muka dia macam mana, handsome ke tak kan? Tak nampak pergerakan badan, nampak sikit-sikit je. Jadi, jangan lukis kecil sangat. Kita lukis yang besar sikit. Macam ni. Nampak lubang hidung. Boleh tak lukis macam ni? Tak adalah dekat sangat, tak adalah jauh sangat. Ni dekat sangat pula lubang hidung, nampak? Kan? Nampak lubang hidung je. So macam, sedangkan dia kata apa? Abu berjalan. Bermaksud kita kena tunjuk watak tu sedang berjalan. Bermaksud kita kena lukis macam mana? Kita kena nampakkan dia sedang berjalan. Berjalan guna apa? Tangan dan kaki. So kita lukis dia full figure. Full figure maksud nampak kepala sampai kaki. So kita lukis macam ni. Kita lukis dia punya land dulu, dia punya darat dulu. Tanah dulu, lepas tu lukislah si Abu ni tengah berjalan dengan tenang. Biasa kalau berjalan kan, kita lukis karakter berjalan, badan dia punya badan mesti ke depan sikit. Macam tu. Nampak? Kita lukis karakter sedang berjalan. Kemudian lukis, kat background tu nak lukis apa? Apa kita nak lukis kat background? Ya. Pokok boleh. Taman. So apa yang ada di taman? Pokok. Lukislah pokok sikit kan. Nampak ujung-ujung pun jadilah. Janji orang tahu tu pokok. Aku nak tambahlah semak-semak sikit. Tambah awan kan, kita nak tunjuk suasana petang. Tambah macam bangunan dari jauh kan. Taman biasa kat pinggir bandar kan. Macam tu nampak. Dah siap satu kotak panel. Nak pokok tambah boleh contoh. Dia tengah menyanyi-nyanyi. Macam tu. Macam happy lah kan. Dia dengar muzik ke apa ke. Tapi kalau dengar muzik tak boleh dengar suara orang. Boleh hantar barang nama boleh terpulang lah. Tapi jangan sampai dia mengganggu perhatian lah. Kan? Kita tambah benda yang pelik-pelik sampai tahap lalas orang tak tumpu pada watak Abu ni. Tahu? Kan orang tengok benda lain pula. Tak boleh lah. Sebab Abu adalah subjek. Kan belajar kat sekolah kan. Subjek predikat kan. Kita nak bina ayat. Subjek tu lah dia punya benda penting dia tu. Dia punya karakter, main karakter dia
subjek tu lah. So subjek tu yang kena paling menonjol sekali dalam komik tu atau dalam panel tu. Jadi adik-adik kan dah beli pen Unipin kan. Okey, ni cikgu nak share sikit lah. Bila adik-adik nak inking, bila kita buat lakaran, kita guna pensel kan. So kita lakar je lah. Tapi bila kita nak inking gunakan Unipin. Okey. So cikgu ada minta beli beberapa saiz mata pen. Unipin ni dia ada banyak saiz. Dia ada yang nipis halus, dia punya mata pen dia tu. Ada juga yang tebal. Okey. Biasanya dia ada 0.3 0.8 0.5 ada 0.1 0.5. So dia ada nipis, tebal dan sederhana. Biasa kita pakai 3. Nipis, tebal, sederhana. Okay, biasanya lukis karakter, lukis watak gunakan yang sederhana. Lukis watak gunakan 0.5. Lukis kotak panel guna apa? Agak-agak kena yang paling tebal. Ni. 0.8. Boleh Yang paling tu Unipin tu nampak tak? Ada orang share dekat kamera tu. Nampak. Tu pen Unipin. So kalau kita nak lukis kotak panel, kita yang paling tebal sekali 0.8 ke 10 ke apa yang lah. Tapi kalau kemudian kita lukis watak tu, gunakan yang sederhana, yang tengah-tengah 0.5. Background, latar belakang, kita nak lukis pakai mata pen yang mana? Yang paling nipis. Nipis. Yes, paling nipis. Jangan gunakan sama mata pen untuk watak dan background. Apa jadi kalau kita gunakan mata pen yang sama untuk watak dan background? Buruk. Nanti lukisan bukan buruk. Lukisan tu blend nanti. Tengok cikgu lukisan tu Katalah kita ada watak kat sini. Okay, watak ni kita buat tebal sikit. Cantik kan watak watak asli cikgu Okay, lepas tu lukis background kat belakang ada pokok. Pokok pun tebal juga. Lepas tu ada bangunan. Rama-rama pun tebal. Apa jadi? Lukisan watak tu, dia termasuk dalam lukisan background. Dia susah nak bezakan mana satu background, mana satu watak. Okey. Kalau kita nipiskan lukisan background, nipiskan sedikit. Lah pokok. Lepas tu bangunan. Nampak tak? Kita boleh bezakan betul tak? Kan? Nampak satu lagi, nampak macam background tu jauh. Nampak? Beza. Kuat tapi Tapi apa tu? Faham Sebab itulah kalau lukis karakter, gunakan saiz mata pen yang sedang-sedang, 0.3 ke 0.5 ke 0.5 lah. Kalau background gunakan 0.3 ke 0.1 ke yang nipis-nipis. Tapi kena lain. Tak boleh gunakan saiz mata pen yang sama. Kalau digital pun sama, digital kan. Digital kita boleh adjust kan dia punya ketebalan. Contoh kan, sekarang ketebalan dia 2.1. Sekejap ni 2.1 ketebalan dia. Cikgu boleh tebalkan lagi. Tebal nampak. Nak nipis pun boleh. Nampak. So digital pun sama. Kita kena adjustkan dia punya ketebalan garisan dia supaya kalau lukis karakter kan, kita karakter kita guna sederhana je. Kalau kita lukis background, kita kurangkan sikit ketebalan garisan tu supaya karakter tu tak blend masuk ke dalam background atau latar belakang. Faham Okey.
Settle kat situ. Okay, sekarang kita sambung balik. Kita dah siap kotak panel yang pertama. Abu berjalan di taman. So kita nampak Abu dari kepala sampai ke kaki. Nampaklah dia tengah berjalan kan. Post tengah berjalan. Sebab dalam skrip kata dia sedang berjalan. Di mana? Di taman. So dekat background kita lukis taman. Okey, panel kedua apa? Tiba-tiba Abu terdengar suara orang minta tolong. This time kita nak lukis Abu macam mana? Adakah kita masih perlu tunjuk badan dia? Aku punya muka macam terkejut. Betul. This time kita fokus kepada apa? Kepala. Sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan apa? Ekspresi muka. Apa itu ekspresi muka? Raut wajah dia, macam mana emosi, macam mana perasaan dia ketika itu. Kita nak tunjukkan muka tu. So that's why kita gerakkan kamera dekat sikit ke arah muka watak roh. Kan bayangkan bila kita lukis komik, kitalah cameraman. Buat komik ni lebih kurang sama macam buat filem atau buat drama. Cuma bezanya adalah kita sebagai pelukis komik, kita adalah pelakon dia, kita adalah dia punya penulis skrip, kita adalah producer dia, kita jugalah cameraman dia. Pengarah pun kita juga. Jadi tadi kamera jauh kan, nak tunjukkan Abu berjalan kan, nak tunjukkan seluruh badan Abu tu. This time kamera tu kita dekatkan ke arah kepala dan muka Abu. Sebab waktu tu Abu terdengar suara. So daripada tadi dia macam let santai kan. Tiba-tiba terdengar ada suara orang minta tolong. Okay, so kita fokus pada muka Abu. Kita dekatkan sikit kamera tu. So muka dia tak ada terkejut sangat tau. Sebab dia tu first dia dengar kan. Dia macam hairan dan risau macam tu. So mungkin dia berkerut. Atau biasanya kalau kita terdengar suara sayup, kita akan angkat kepala sikit. Sekejap okey. Sebentar ya. Sekejap ya, ada orang baru masuk. Gua daftar tu untuk petang ni. Oh, okey, kejap. Okey. Dah. Kita Kusnatnan. Okey, kita teruskan, sorry. Okay, so this time kita nak fokus pada muka Abu tu. Kan? So biasanya kalau dia terdengar suara, biasa kalau kita pun terdengar suara sayup-sayup, kita akan dongak sikit kepala kita, betul tak? Macam, ni apa tu? Kan? Kalau macam kita dengar macam ada orang panggil kita tengah-tengah malam kan, macam, nak panggil aku tengah malam ni. Dah mula seram dah. Tapi kita akan dongak sikit kepala kita. So kita buatlah Abu ni dongak sikit kepala dia. Dengan dahi berkerut. Kita kalau macam tengah fikir kan, apa benda tu? Dahi kita automatik akan berkerut sikit. Dan kita akan pandang ke atas sikit. Mulut kita akan macam terbuka sikit. Tak ada terbuka besar sangat, terbuka sikit. So dah siap. Nampak tak? Kita gerakkan kamera dekat sikit ke muka dia supaya lebih jelas macam mana respons ataupun raut muka watak roh. Okey, dah siap ke panel kedua? Apa yang tertinggal sekarang? Ada tak yang tertinggal? Dialog. Dialog. Okey, tapi dalam skrip tak ada cakap dialog. Ni kita dah settle terdengar suara. Tapi ada satu yang tertinggal, apa dia? Oh, yang Suara orang minta minta tolong. tolong. Yes, suara. Kan? Dia bukannya orang, dia suara orang. Jadi kita hanya tulis macam ni je.
Gunakan tulisan komputer lah, lagi kemas. Unless tulisan adik-adik kemas. Okey, tolong. Lepas tu, actually, kita boleh tambah something pada watak ni. Nak tunjukkan yang dia macam terperasan tau. Dia tak terkejut tau. Terkejut lain. Perasan. Biasa kalau terperasan, kita buat efek macam ni. Macam ni. Kan? Betul tak? Kalau watak tu terperasan, dia buat sini. Tapi kalau terkejut lain. Kalau terkejut sini. Kan? Betul tak? Biasa nampak tak efek macam ni? Kan kalau terkejut. Tapi sekarang dia tak terkejut tau. Dia macam terperasan. Dia terdengar. So kita buat sini je. Dia tak sampai ke tahap terkejut. Tapi dia terperasan. Dia terdengar sesuatu kan. So dia tersedar lah. Dia tersedar sesuatu. So kita sesuai gunakan efek yang macam ni. Okey, kemudian adik-adik, panel kedua ni tak wajib tau tambah background. Sebab kita dah tunjuk dalam panel pertama yang watak tu berada di taman. Kan kita dah lukis taman kan kat background tu, latar belakang tu. Jadi tak wajib lah kita nak lukis lagi background. Tapi setakat nak tambah sikit-sikit semua, tu digalakkan lah. Nak tunjukkan ada continuation, kesinambungan antara panel pertama dan panel kedua. So tambahlah sikit pokok kat atas ni, sikit-sikit je. Semak kat bawah macam tu kan. Just nak tunjuk, nak isi kekosongan yang ada dalam kotak panel tu. Okay, faham tak panel kedua? Boleh faham? Faham Okay, very good. Okay, now kita teruskan. Panel ketiga apa pula? Abu terus berlari ke arah suara. Okay, now kita nak kena buat apa ni? Kita nak kena lukis Abu tengah berlari. So Abu tengah berlari. So kita lukislah Abu tengah berlari. Yang ini pula bergantung kepada adik-adik punya kreativiti nak buat macam mana kamera shot dia. Okay, kamera angle dia. Jadi nak boleh buat dia dari tepi ke. Tapi kena tunjukkan, kena pastikan nampak pergerakan dia berlari tu. Itu yang penting. Sebab kalau adik-adik lukis muka je kat sini kan, mungkin dia tengah berlari. Mungkin dia tengah berlari. Tapi tak nampak sangat, betul tak kan? Sebab kita terlampau dekat kamera tu dengan muka dia. Waktu ni kita bukan nak tunjuk emosi dia lagi. Kita nak tunjuk pergerakan dia berlari tu. So kita buatlah dia berlari laju. Jangan kita buat dia berjoging. Cara berlari pun kena sesuai. Sebab yelah antara kita dengar sini adik-adik, berlari tu ada banyak cara berlari kan. Contoh, antara berlari dikejar anjing dengan berlari santai-santai berjoging kan. Kan berbeza cara larian dua larian tu kan, berbeza kan. So kita kena pandai bezakan lah. Okay, so kita buatkan watak Abu ni berlari laju. Tapi tak adalah laju sangat. Macam tu. Okay, kita tambah speed line. This time kita kena tambah apa? Speed line. Sebab watak Abu ni dia bergerak laju. Kita nak tunjukkan ada pergerakan laju. Sebab Abu berlari ni. Jadi speed line ni kita boleh tambah kat mana tak? Kat background. Kat background. So kita actually boleh tambah speed lines kat dua tempat. Satu pada objek yang bergerak tu. Satu lagi pada background. So adik-adik boleh pilih mana. Kalau macam ni cikgu suka untuk letak speed line dia pada background. Macam tu nampak tak? So nampak dia sedang berlari laju. Speed line tu cikgu letak kat background. So bila speed line dah ada kat background, cikgu tak payah nak lukis taman lagi dah. Sebab speed lines tu dia dah penuhi background. So tak perlu lagi nak lukis taman ke apa ke. Boleh So and then adik-adik nak tambah bunyi tapak kaki boleh. Tap. Macam tu. Kita nak tambahkan lagi lah benda, kita nak jadikan lebih meriah.
Setakat ni boleh tangkap tak? Boleh Okay, so kita dah lukis abu terus berlari ke arah suara. Okey, akhir sekali ni yang paling penting sekali adik-adik. Abu nampak alien sedang menyerang bumi. Alien. So this time adik-adik rasanya kan macam mana kamera tu? Kamera kita nak letak kat mana? Dekat belakang abu. Very good. Betul. Betul, bukan betul lah. I mean, bila kita buat komik ni, dia terpulang pada kita punya kreativiti tau. Dia tak ada satu jawapan yang betul. Dia tak ada satu jawapan yang tepat. Dia bukan matematik kan. Buat komik ni, dia bukannya macam buat soalan matematik. Dia satu soalan, satu jawapan. Tak macam tu. Komik ni, satu skrip ni, satu ayat ni, kita boleh buat banyak cara. Banyak cara untuk sampaikan poin cerita nombor 4 ni. Ada banyak cara. Banyak kamera shot, banyak kamera angle. Tapi setiap pelukis berbeza lah cara dia nak buat kan. Tapi bagi cikgu yang paling baik adalah kita kamera tu dari belakang karakter. Kita nak tunjukkan macam kita pembaca pun berada di situ. Faham tak? Kita nak tunjukkan apa yang Abu nampak. So that's why kalau cikgu akan lukis abu kat sini ataupun abu kat sini, abu kat tepi. Sebab kita nak kasih peluang kepada alien tu lah. Suasana alien menyerang. Sebab kat sini dia kata abu nampak kan. Dia tak kata abu terkejut. Dia kata abu nampak. So bermaksud kita tak payah nak tunjuk emosi ada punya raut muka dia. Kita hanya perlu tunjuk yang Abu sedang melihat benda tu. Dia sedang melihat dan proses apa benda yang sedang dilihatnya tu. Okay. So kita buat tangan dia terbuka sikit. Tangan terbuka ni biasa nak tunjuk yang dia orang macam what? Macam tu. Dia tak bersedia. Okay. Dan dekat sini kita buatlah tunjuk macam ada alien. Mungkin flying saucer. Sedang menyerang. Dia tengah ambil manusia. Ni tengah melancarkan roket. Contoh pasal letupan sikit. Letupan tu tadi tak ada. Ni baru bila dia sampai baru ada letupan. So tadi tak adalah letupan tu. Kalau tak awal-awal dia dah dengar bunyi letupan kan. Cikgu, So yeah. buatlah macam robot daripada misi episod apa tu yang macam lawan matematik itu. Tu. Menarik tu. Boleh tambah. Dan robot alien pun ada juga robot alien. Macam jadi sesungut macam tu. So bangunan pun dah berasap-asap. So macam tu lah. Nak tambah lebih dramatik, dia tambah bayang dekat belakang badan dia. Tunjuk ada sumber cahaya letupan tu menyebabkan ada bayang kat belakang badan. So nampak? Dah siap dah kita punya lakaran thumbnail komik kita. Nampak? Nampak proses macam mana kita nak buat? So ni kita nak tukarkan daripada tulisan menjadi lakaran. Nampak tak? Dia ada dia punya seni dia kan? Dan kita kena make sure lah kita follow script tu. Dan kita kena pilih sudut kamera yang betul. Sebab bila kita jadi pengkarya komik, macam tadi cikgu cakap, cikgu ulang balik, kita adalah pengarahnya, kita adalah pelakonnya, kita adalah dia punya penulis skrip of course, kita adalah dia punya cameraman, juru kamera. So kita kena sebagai pengarah kita kena tentukan macam mana dia punya sudut kamera dalam komik tu. Kita kena pilih yang betul lah. Faham Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada, betul. No. Semua tak ada soalan. Tak ada.
Ui, bagus. Very good. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita teruskan. Sekarang adik-adik dah tahu dah cara nak tukarkan dari tulisan menjadi lukisan komik. Okey. Sekarang kita nak bincang tentang masih lagi watak. Sebab watak ni benda-benda penting sekali dalam penghasilan komik. Okey, watak. So watak ni antara benda yang penting apa tahu? Dia punya ekspresi muka dia. Tahu tak apa itu ekspresi muka? Dia punya muka dia tu. Emosi yang dipaparkan menerusi muka. Contoh. Sebab adik-adik, bila adik-adik lukis komik, adakah watak tu sentiasa happy, senyum macam tu? Ya ke? Watak tu senyum je dari halaman pertama komik sampailah halaman terakhir komik. Bayangkan hero komik tu, adik-adik baca komik komik tebal daripada halaman pertama sampai halaman terakhir, hero tu senyum je. Pelik kan? Tahu kan robot jahat ke apa. Pelik kan? Tak logik kan? Memang tak logik. Sebab kita sebagai manusia, kita ada perasaan kita tak? So ada masa kita happy kan, biasa kita happy lah. Tapi ada masa kita marah, kita sedih, kita kecewa, kita rasa geli, kita rasa macam tu lah, banyaklah perasaan kita. Jadi komik ni antara benda yang special adalah kita boleh lukis ekspresi muka yang kelakar, ekspresi muka yang macam over sikit, tahu. Contoh katalah watak tu ekspresi muka ada beberapa lah, antaranya happy. Okey, kemudian sedih. Lepas tu takut. Geli. Lagi apa? Marah. Kan? Ni antara 5 emosi asas manusia. Okey, dan setiap emosi ni pun dia ada tahap-tahap tu tahu. Contoh kita nama watak tu marah. Dia boleh marah macam marah sikit. Kalau marah sikit dia berkerut sikit lah. Kan, dia marah sikit. Apa contoh situasi yang kita marah sikit? Contoh macam contoh apa? Kita marah sikit. Mungkin ada orang ambil barang belik. okey, boleh juga. Betul. Tiba-tiba kita nak buka, tengok video menarik ni kan, video best ni. Tiba-tiba tak ada internet lah, atau internet lambat, dia loading. Tu marah sikit lah. Kan, mungkin kita muram sikit, lama kacau lah kan. Okey. Dia boleh sampai ke tahap sangat marah. Nampak tak? Marah ada tahap-tahap dia. Sangat marah. Bila masa kita rasa sangat marah? Biasa kalau kita marah, apa kita buat? Tanpa kita sedar, kening kita berkerut macam ni. Kita terfikir, apa hal ni kan? Contoh, kita marah kan. Lepas tu, kita punya mulut kita muram atau kita ketap gigi. Macam tu. Kita buat lagi marah. Ataupun nak lagi marah, kita buat mata macam ni. Kan? Mata tajam macam tu. Anak mata pun tak ada. Ni pun tak ada kan. Mata terus mata putih. And then tambah macam urat sikit. Ni kelebihan komik tau. Kita boleh buat benda-benda macam ni. Nak tunjukkan ekspresi tu. Nak tunjukkan emosi watak tu. Kita boleh gunakan benda-benda macam ni. Kita tambah lah macam nak tambah lagi. Tambah asap. Maksudnya kepala dia panas betul ni. Betul punya panas hati dia ni sekarang kan. Sampai kepala dia tu basah asap. Macam tu. Sangat marah. So watak komik kita tu, bila dia ada emosi, kita kena tahulah dia ni marah sikit ke, dia agak marah ke, dia sangat marah ke. Kan? Dan dia kena sesuai lah. Kalau setakat macam internet dia slow, takkan dia sangat marah ke tak? Ataupun katalah ada orang curi barang dia, curi laptop dia.
Ada orang curi laptop dia. Laptop dia tu hadiah birthday tau. Mak ayah dia menyimpan duit lah untuk hadiahkan laptop supaya dia boleh belajar dengan lebih baik. Tapi ada orang curi. So takkan marah sikit. Mestilah dia sangat marah. Macam tu kan. Marah kepada pencuri lah maksudnya. So bila kita buat komik tu, kita kena ada sedikit hayati lah emosi watak ni. So baru kita boleh sampaikan emosi watak tu kepada pembaca. So pembaca pun boleh nampak, bila pembaca tengok watak marah, dia pun rasa marah juga. Macam tu. Okey, tu marah lah. Kalau happy, dia boleh daripada happy sikit kepada sangat happy macam tu. And then kita boleh exaggerate tau. Kita boleh perbesar-besarkan emosi watak-watak ni. Contoh kalau terkejut, kalau takut terkejut contoh. Kalau kita nak buat watak terkejut, kita boleh buat macam sampai mata dia keluar. Sampai macam ni sekali, nampak? Nak tunjuk watak tu terkejut sampai rambut ternaik. Ni tak logik kan? Tapi dalam komik boleh. Dalam komik kita boleh buat macam ni. Walaupun dia tengah terkejut tapi nampak macam kelakar reaksi muka dia kan. Dia menghiburkan pembaca lah. Walaupun watak tu sedang ketakutan atau sedang terkejut. So ini kelebihan komik tau adik-adik. Adik-adik boleh gunakan benda ni. Komik kalau boleh, komik mesti kena ada kelakar lah adik-adik. Walaupun kita buat komik serius kan, kita mesti ada selitkan humor. Sebab komik tu memang bagi cikgu memang kena ada humor. Kalau komik tu contoh komik yang serius, humor tu janganlah masukkan banyak sangat. Kalau kita masukkan banyak sangat humor dalam komik yang serius, dia akan jadi tak kena. Tak kena lah benda tu. Contoh komik dakwah kan, tapi banyak sangat lawak. Tak sesuai lah. Macam tu. Ni contoh macam mana kita nak buat reaksi terkejut versi yang exaggerate lah, yang berlebih-lebihan. Okay, setakat ni faham tak tentang ekspresi muka? Okay, latihan. Cuba adik-adik lukis. Adik-adik lukis watak adik-adik, muka dia, lukis ekspresi muka watak adik-adik bila dia dapat ada tiga emosi First, bila dia dapat hadiah birthday. Yang kedua, bila ada lipas sedang terbang ke arah dia. Ada lipas ke arah dia. Macam mana muka. Bila ada orang potong barisan waktu dia tengok. Boleh tak cuba lukis 3 ekspresi muka ni, watak ni. Okay, lagi sekali cikgu ulang 1, ekspresi muka bila dia dapat hadiah birthday. So patutnya dia happy sikit lah kan. Ataupun mungkin sangat happy. Sebab tu first time dapat hadiah birthday. Selama ni mak ayah dia mungkin tak mampu nak belikan dia hadiah. So ni tapi hari tu bila birthday, for the first time mak ayah dia belikan kek dan belikan hadiah contoh. So dia sangat happy. Okay, yang kedua, macam mana ekspresi muka watak bila ada lipas dan ke muka dia. Okay. So mungkin mesti ada geli kalau orang normal macam ni cuba dia lukis. Yang ketiga adalah macam mana reaksi muka watak bila ada orang potong barisan semasa dia sedang beratur. So kata dia tengah beratur kat kantin dia nak beli dia nak beli nasi ayam tu pula selalu habis, cepat habis. Kan? Sebab sedap. So dia pun loceng lihat bunyi dia terus berlari pergi ke kantin lah. So dia antara yang terawal. Tiba-tiba ada 3-4 orang ni menyulit ke depan tau. 3-4 orang budak ni badan besar-besar, jenis yang suka membuli orang. So macam mana reaksi muka watak hero? Cuba ada lukis. Okey, satu tips untuk lukis reaksi muka. Adik-adik kena hayati perasaan watak roh. Hayati.
Kalau adik-adik marah, macam mana muka marah? Macam mana muka adik-adik bila marah? Cuba fikir. Cuba tengok cermin. Sebab tu ada artis komik cermin dekat meja dia tak cermin. Sebab bila dia nak buat emosi muka, dia akan rujuk muka dia sendiri, dia akan tengok muka dia. Kalau marah macam mana? Kalau sedih macam mana? Faham tak? Ada artis komik tak cermin dekat meja kerja dia. So bila dia nak lukis watak dia ada emosi apa, dia tengok dulu cermin tu, dia akan rujuk muka dia sendiri. Dia akan tengok cermin dan dia akan lukis. Cikgu Dia nak tengok macam mana emosi tu. Faham tak? Ya? Cikgu selalu buat macam tu ke untuk buat komik? Ada soalan ke? Biasalah, biasa. Ada lah, yang cikgu ada sini kepada lupa lah. Ini ustaz. Tapi biasa cuba hayati perasaan watak roh. So, kalau tu tengah marah, cikgu akan buat muka marah lah. Macam tu. Tengok muka cikgu. Kalau macam mana, kening akan tajam macam mana. Okay, boleh sesi muka tak apa dengan takut apa geli. Cikgu, saya dah siap. Jelaskan kuat parah. Dah siap. Hampir siap. Dah siap. Oi. Cikgu. Laju juga Okey. Pun abang. Dia punya atas ni. Cikgu, saya dah siap. Cikgu. Dah siap. Okey. Jom. Ayo. Sekejap Alright. Okey, siapa tunjuk dulu? Cakap ni. Syafi'i. Tunjuk ke kamera. Tak apa, cikgu tengok. Okey. Nice. Ini nampak, cikgu nampak. Emosi itu jelas. Bagus. Good job. Ini. Okey, Aryan. Cikgu Aryan. Nice. Yang nombor 3 saya buat psycho sikit cikgu. Itulah cikgu nampak. Buka video. Okey, siapa lagi nak tunjuk? Nah. Okey, marah, gedi, happy. Cuma yang geli tu Karina macam ke arah sedih lah. Kan? Dia ke arah sedih. Sening tu macam sedih sangat. Biasa dia takut kejut, kening ni kening naik sebab itulah fact. Okey, tapi tak apa, still good work Karina. Okey, Fatih. Okey, terkejut betul tu. Okey, lepas tu happy, marah. Okey, nice. Okay, thank you Fatih. Okay, siapa lagi mau tunjuk? Najmuddin, Alamki, Adriana nak tunjuk tak hasil? Tak siap lagi. Tak siap lagi, okey. Tak apa, siapa yang tak siap boleh ambil gambar. Kemudian hantar ke WhatsApp cikgu. Dah siap. Okey, tunjuk. Mana? Alamki Bawah sikit Alamki, tak nampak tu dia tak center. Bawah sikit. Bawah lagi Alamki. Okey. Okey, good. Good, nampak. Yang penting korang faham apa yang cikgu ajar. Okay, Najmuddin, centerkan ke tengah-tengah.
Oh, kecilnya. Lagi. Kecil sangat lukis. Dekatkan lagi ke kamera. Ni lah kamera kat sini. Tak nampak lah Najmuddin. Nampak putih. Okay. Tak bulat. Cikgu boleh tak satu lagi dua tu. Laut muka tu. Ingat. Najmuddin, cuba lukiskan dia punya muka dia. Lukis muka je. Cikgu nak tengok macam mana dia punya raut muka watak tu. Boleh? Sebab tak nampak muka dia kan? Mungkin kecil sangat, cikgu tak nampak. Nanti lepas ni Najmuddin cuba lukis besar sikit boleh? Lepas tu hantar ke cikgu. Okay, thank you. Tadi Arisa tanya apa Arisa? Saya lupa lagi dua ekspresi yang muka tu. Saya lupa lagi dua. Lagi dua tu adalah takut, terkejut dan geli bila nampak lipas terbang ke arah muka dia. Kemudian satu lagi adalah ada orang potong barisan. Ya, Hana dan Adriana. Adriana cikgu nampak? Alah, tak boleh nampak. Ya cuma yang Adriana yang tengah-tengah tu macam tak. Yang tengah-tengah tu apa? Tu happy ke? Tak boleh nampak. Yang happy yang kiri sekali Cikgu. Yang kiri sekali tu nampak macam yang lipas tu. Yang tengah tu yang happy ke? Sebab dia tak nampak happy sangat lah Adriana. Dia nampak macam agak sedih. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab kening dia bawah kan. Biasa kening ke bawah tu nampak macam sedih. Biasa kalau happy, kita buat mata dia macam bentuk U terbalik kan. Hana, tunjuk Hana. Hana pula. Ya. Okey, Hana tunjuk Hana. Tak boleh, tak nampak Tak boleh. Tak boleh, okey tak apa. Okey. Riyad nak tunjuk ke Riyad? Riyad nak tunjuk lukisan? Sana. Cikgu, saya Ya. tanya yang latihan tadi. Latihan yang tadi, cikgu. Oh, okey. Okey, nice. Okey, bagus Nuraini. Okey. Cikgu, dia ada berapa ekspresi? Ada 3. Satu happy, dia dapat hadiah birthday. Satu lagi dia terkejut dan geli bila nampak ada serangga yang dia geli. Dan last sekali adalah dia rasa marah atau geram sebab ada orang potong barisan macam tu. Semua sekali ada 3 ekspresi yang adik kena buat. Okay, tapi tak apa. Siapa yang tak tunjuk tadi, cikgu nak adik-adik siapkan betul-betul. Kemudian hantar ke WhatsApp cikgu untuk cikgu tengok dan komen. Boleh? Okay, boleh Okay, kita pun dah habis masa dah. Ada tak soalan terakhir sebelum kita tamatkan kelas? Ada tak soalan lagi? Ada. Mana ada? Oh, cikgu punya audio lag cikgu tadi. Jadi lag sikit tahu kenapa. Wi-Fi okey laju. Okey, Karina tanya, cikgu macam mana nak warna dengan shading? Ni dia ada teknik dia kalau nak warna digital. Tapi cikgu tak ajar dalam kelas ni lah. Itu kena masuk dalam kelas warnaan digital. Nanti cikgu akan buka insya-Allah. Okey, so tak ada soalan lagi Okey, kalau tak ada soalan kita boleh tamatkan kelas. Tapi sebelum tu cikgu nak pesanlah adik-adik kalau nak buat komik, pastikan adik-adik buat komik yang ada manfaat, ada kebaikan. Sebab komik ni dia sangat-sangat berpengaruh tau. Tahu tak maksudnya apa? Dia boleh berpengaruh orang tau. Dia boleh pengaruh pembaca.
Katalah adik-adik buat komik dakwah kan. Lepas tu adik-adik share dekat Facebook atau dekat Instagram. So nanti orang bila baca komik tu dia insaf. Nanti adik-adik juga dapat pahala insya-Allah. Sebab adik-adik buat kebaikan dengan komik. Jadi adik-adik semua cikgu tengok adik-adik semua ada bakat dalam melukis. So adik-adik kena teruskan praktis, teruskan berkarya, berkreatif. InsyaAllah satu hari nanti cikgu yakin bakat adik-adik ni akan bertukar menjadi manfaat kepada orang ramai. Bakat adik-adik akan boleh beri manfaat kepada orang ni. Boleh Anak? Ya. Ya. Besok ada kelas Ya, ke? tak dengar suara cikgu ke? Dengar? Esok tak ada kelas. Okey. Bila ada kelas? Tak ada kelas. Petang ni ada satu lagi kelas, tapi petang ni untuk kelas untuk orang dewasa. Topik lanjutan. Next kelas insya-Allah tak tahu bila lagi. Mungkin bulan depan kot. Tak tahu lagi bila. Nanti cikgu akan, kalau ada kelas baru, cikgu akan maklumkan dalam grup WhatsApp nanti insya-Allah. Boleh Boleh. Okey. Boleh. Itu saja daripada cikgu. Cikgu terima kasih kepada adik-adik sebab cikgu tengok adik-adik semua berikan fokus dan tumpuan sepenuhnya dalam kelas hari ini. Ucapan kepada adik-adik sebab berjaya fokus dan cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Teruskan praktis tau. Apa yang cikgu ajar hari ni adik-adik kena amalkan. Cikgu nak tengok adik-adik buat komik. Satu komik buatlah komik dakwah ke, pendidikan ke, komik yang berkongsi pengalaman ke, boleh nanti dah siap tulis komik tu tunjuk pada cikgu. Okey, itu saja. Okay, terima kasih banyak. Kalau ada soalan lagi boleh terus tanya di WhatsApp cikgu. Okey, terima kasih kepada semua. Cikgu. Bye. Okey, satu lagi. Rian ada soalan ke Rian? Terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu. Lain tu boleh Cikgu. Terima kasih cikgu. untuk macam senior friends. Ya, apa Rian lagi sekali Rian ulang soalan? Lain tu boleh guna macam smear frames ke dekat animation? Apa tu? Animation? Macam lain tu boleh guna macam smear frames ke? Smear frames? Cikgu tak sure pula apa itu smear frames. Macam mana tu? Sama je, Ani nak type. Ani tak rasa Ani cakap betul-betul. Okey, boleh. Smear frames Oh, cikgu pun tak tahu smear frames tu apa Rian. Smear frames Sekejap, cikgu Google jap. Smear frames Oh, macam tu. Ni smear frames ni. Betul Rian, betul. Lebih kurang. Oh, okay. Nak tunjukkan dia punya movement tu. Itu saja soalan Ani. Bye. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi.